Pada video kali ini kita akan mempelajari berkaitan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran. Pertama sekali kita lihat berkaitan pengertian Al-Quran. Al-Quran ialah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril secara berperingkat di dalam bahasa Arab, di mana membacanya merupakan satu ibadah dan diberi ganjaran. Seterusnya kita lihat keistimewaan Al-Quran. Yang pertama, isi Al-Quran yang lengkap dengan berbagai ilmu pengetahuan yang meliputi semua bidang. Kedua, gaya bahasa Al-Quran yang indah dan tinggi serta tidak mampu ditandingi oleh makhluk. Dan yang ketiga, ayat Al-Quran tidak berubah dan dijamin terpelihara hingga ke hari akhirat. Seterusnya kita lihat peringkat penurunan Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara dua peringkat, iaitu peringkat pertama dan peringkat kedua. Kita lihat berkaitan peringkat pertama, penurunan Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, iaitu langit dunia, pada malam Lailatul Qadar. Peringkat kedua penurunan Al-Quran pula ialah diturunkan dari langit dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril secara berperingkat selama 23 tahun, iaitu 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Akhir sekali kita lihat hikmah penurunan Al-Quran secara berperingkat-peringkat. Hikmah penurunan Al-Quran secara berperingkat-peringkat antaranya ialah untuk membuktikan bahawa Al-Quran itu adalah kalamullah. Yang kedua, untuk menanamkan akidah dengan sempurna. Dan yang ketiga, untuk menjelaskan peristiwa yang berlaku dari masa ke masa. Baiklah, sebelum mengakhiri video, mari kita lihat sedikit latihan ringkas. Soalan yang pertama, berikan maksud Al-Quran. Soalan yang kedua, berapa peringkat penurunan Al-Quran? Dan soalan yang terakhir, berikan dua keistimewaan Al-Quran. Baiklah, setakat itu sahaja video pada kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.